satu dua. Ada. Satu dua. Halo, Mike. Okay, baiklah, kita akan live dalam 2 minit, Dr. Safwan, ya. Okey, boleh. Saya nampak sekarang di situ. Muka saya. Baru yang ini. Oh, ini nampaklah. Oh. Baru itu. Oh, dia akan live nanti kan? Okey. Okey. Dalam manuk baru dia kita mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Malaysia Madani sebagai landasan visi pembangunan negara mengakar tunjang kepada 6 nilai teras utama demi membina sebuah masyarakat yang mapan, sejahtera, berdaya cipta, saling menghormati, berkeyakinan dan berihsan. Dalam merealisasikan aspirasi luhur ini, sektor pendidikan memainkan peranan asas sebagai ejen pembentukan modal insan yang berkualiti dan berakhlak mulia, justru menuntut kepimpinan yang berwawasan dan berpaksikan ilmu. Dalam konteks kepimpinan pendidikan inilah pendidikan berkualiti menjadi teras yang tidak boleh dipandang remeh, malah merupakan syarat penting dalam menjayakan agenda Madani. Kita langsungkan pertemuan ini yang akan membicarakan satu tajuk yang amat penting terutamanya dalam kalangan pemimpin pendidikan. Izinkan saya membawa gelombang pemikiran seluruh warga maya kepada webinar kita pada kali ini, iaitu pendidikan dalam kepimpinan pendidikan, pendidikan berkualiti, teras kepimpinan Madani. Warga maya yang dihormati, pertemuan
Pentas pertemuan Maya pada kali ini adalah untuk menyelusuri pandangan dan pengalaman ahli panel, tentunya bertujuan berkongsi idea dan pandangan beliau. Sungguh pun ruang lingkup diskusi ini berkisar tentang penyelidikan berkualiti, teras kepimpinan madani. Namun sudah pastinya seluruh warga turut sama terpanggil untuk sama-sama menimba pengetahuan. Oleh itu, bersama kita dalam webinar ini, seorang panel yang begitu hebat yang akan membicarakan berkaitan tajuk webinar pada kali ini. Justru pastinya kita ingin mendengar pendapat dan pandangan beliau dalam webinar ini. Warga Maya yang dikasihi, kita tampilkan ahli panel kita yang berusaha, Dr. Muhammad Safwan bin Samsir, merupakan Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi di Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan Universiti Malaysia Sabah. Dari segi pendidikan, beliau memiliki Diploma Pengajian Sukan dari Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak pada tahun 2009. Seterusnya, memiliki ijazah sarjana muda sains sukan kepujian dari Universiti Teknologi Mara Cawangan Shah Alam pada tahun 2011. Pada tahun 2017 pula, memperoleh ijazah Doktor Falsafah Neuroscience dari Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Untuk pengetahuan semua, Dr. Muhammad Safwan bertugas sebagai penolong pegawai belia dan sukan di Lembaga Sukan Negeri Sabah dari tahun 2011 hingga 2012 sebelum menjadi pensyarah di Universiti Malaysia Sabah. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga sihat dan ceria anda ya, Doktor ya, pada pagi ini. Doktor, sebelum kita memulakan sesi kita pada pagi ini, kita sama-sama mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua pendidik di Malaysia dengan tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Untuk itu, Doktor, tanpa melengahkan masa, kita mulakan sesi ini dengan mengajukan beberapa soalan seperti berikut. Pada pandangan yang berusaha, Doktor, apakah ciri-ciri utama pendidikan berkualiti dalam konteks kepimpinan pendidikan? Dipersilakan, Doktor. Okay, terima kasih Tuan Moderator Dr. Ghazali Sulaiman, sahabat saya daripada IAB Cawangan Sabah. Dan mungkin yang bersama kita pada hari ini juga yang berbahagia Puan Haziati binti Osman, pengarah cawangan IAB Sabah. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Dan terima kasih kepada IAB Cawangan Sabah atas kesediaan untuk menjemput saya sebagai panel, bukan penceramah. Saya tidak berapa word penceramah itu tidak pakai sebenarnya, dan lebih kepada panel untuk berkongsi pendapat tentang penyelidikan, terutama dalam kepimpinan pendidikan pada masa kini. Berbalik kepada soalan yang berusaha Doktor tadi, ciri-ciri kualiti pendidikan dalam kepimpinan pendidikan. Saya boleh, pada pendapat saya, kita boleh kategorikan dua aspek penyelidikan ataupun ciri-ciri pendidikan yang berkualiti kepada dua, iaitu dari sudut akademia dan dari sudut kepimpinan pendidikan itu sendiri. Dari sudut akademia, memang kita perlukan sesuatu pendidikan yang relevan dengan konteks pendidikan semasa dan kepimpinan, dan berdasarkan teori yang kukuh, metodologi yang kuat, dan implikasi yang praktikal untuk amalan kepimpinan. Dan akhir sekali melihat quality sebagai akademia tersebut. Tetapi dalam konteks kepimpinan pendidikan pula, aplikasi proses pendidikan yang dijalankan adalah sama, tetapi outputnya tidak sama dengan dunia akademia. Akademia dia lebih kepada perlu menghasilkan penerbitan, perlu menghadiri conference, perlu diseminasi dapatan kajian tu perlu lebih vast berbanding dengan kepimpinan pendidikan. Kepimpinan pendidikan mungkin dia lebih kepada tertumpu kepada
sekolah ataupun bilik darjah pun boleh tidak dan tidak perlu untuk diwar-warkan pun sebenarnya. Dia tidak ada KPI untuk itu semua berbanding dengan dunia akademia. Sebab kita perlu fahami terlebih dahulu apa itu kepimpinan pendidikan. Kepimpinan pendidikan ni adalah proses untuk kita mencapai visi dan misi satu institusi. Dalam proses tersebut pastinya akan berlaku proses-proses pengurusan seperti planning, organizing, leading and controlling. Jadi dalam pemilihan proses-proses tersebut, dalam tidak sedar sebenarnya kita menjalankan serba sedikit elemen-elemen penyelidikan tu. Dan tanpa menyedari elemen proses-proses pendidikan tersebut, kadang-kadang kualiti dalam aktiviti pendidikan dalam mencapai proses tersebut, kita gagal untuk menghasilkan sesuatu dapatan ataupun proses yang berkualiti. Yang berkualiti maksudnya di sini adalah dia sama seperti dalam dunia akademia. Dia perlu ada, kalau macam dunia akademia, dia perlu ada problem statement, dia perlu ada teori yang mendasari intervensi ataupun eksperimen yang kita jalankan, dia perlu ada hipotesis atau objektif kajian itu sendiri dan metodologi akhirnya macam mana kita laksanakan penyelidikan tersebut dalam konteks kepimpinan pendidikan. Tetapi apa yang berlaku sebenarnya dalam dunia kepimpinan pendidikan ni, pendidikan dijalankan secara tidak sedar, dibuat menggunakan teknik cuba jaya yang dari dulu lagi. Cuba itu, cuba ini, last sekali dia jadi, dia jadi, cuba lagi. Jadi dalam proses percubaan tersebut, eksperimentasi tersebut, dia pertama dia akan melengahkan masa. Jadi masalah ataupun isu yang kita ingin selesaikan dalam konteks pembinaan pendidikan itu mungkin akan lewat ataupun mungkin akan mengambil masa yang terlalu lama, dan mungkin juga intervensi yang kita gunakan akan kurang berkesan. Mungkin ada intervensi lain, cuma mungkin kita tidak terlebih dahulu. Kalau dalam akademia kita buat kajian kepustakaan ataupun literature review. Mungkin dalam kepimpinan pendidikan kita perlu mungkin mendapatkan pandangan daripada senior ataupun dari pegawai-pegawai lain. Jadi itu semua boleh jadi input kepada kita punya intervensi. Jadi untuk menghasilkan ataupun ciri-ciri utama penyelidikan dalam kepimpinan pendidikan, dia sepatutnya dia lebih kurang sama dengan dunia akademia. Dia perlu ada teori yang menunjangi, dia perlu ada supporting, dia perlu ada dapatan, mungkin bukan dapatan kajian lepas, mungkin dapatan ataupun pengalaman daripada senior-senior ataupun guru-guru yang lebih berpengalaman sebelum ini. Dan dalam kepimpinan pendidikan ini dia tidak terhad kepada ketua jabatan ataupun pentadbiran saja. Malah guru yang mengawal ataupun cuba untuk meningkatkan prestasi muridnya juga sebenarnya terlibat dalam aktiviti penyelidikan ini. Jadi bagi saya sebenarnya ciri-cirinya yang pertama adalah perlu mengikuti proses pendidikan yang sama. Perlu ada rujukan dan bukannya cuba jaya. Jadi proses tersebut sebenarnya boleh meningkatkan kualiti ataupun membantu pentadbir sekolah ataupun guru itu tersebut untuk meningkatkan ataupun mencapai visi dan misi beliau ataupun institusi organisasi tersebut. Saya tertarik sebenarnya untuk berkongsi pengalaman saya untuk mendengar sebuah ucapan daripada perasmi ketika saya berumur dalam lingkungan tingkatan 3 ataupun 4. Dia sebenarnya ucapan untuk perasmian majlis anugerah ataupun penyampaian hadiah kepada pelajar cemerlang.
Dalam ucapan beliau tu, beliau merupakan seorang wakil lah pada masa tu dari PPD untuk merasmikan. Jadi beliau menceritakan pengalaman beliau sebagai seorang guru besar. Pada hari pertama beliau ditempatkan jadi guru besar di sebuah sekolah, saya pun kurang pasti, even nama perasmi tersebut pun saya kurang ingat sekarang ni. Tapi ceritanya, dia mempunyai visi dan misi tersendiri untuk mengubah landscape pendidikan di sekolahnya. Beberapa tahun dia mencuba tetapi masih gagal. Selepas tu dia cuba kecilkan skop kajian, bukan skop kajian lah saya panggil sini, skop kepimpinan pendidikan dia. Kepimpinan pendidikan dia. Dia kecilkan pula daripada sekolah pergi kepada organisasi, iaitu di dalam kalangan guru-guru. Dalam kalangan guru-guru pun beberapa tahun dia cuba masih gagal. Dia kecilkan pula kepada pada masa itu library. Dan sekolah dia memang tiada library pada masa itu, perpustakaan, tiada sumber rujukan, tiada bilik pun. Pun tidak berjaya selepas beberapa tahun. Jadi dia rasa macam agak gagal untuk menjadi guru besar. Dia pun memohon untuk pindah ke pejabat PPD. Ini dalam proses tersebut dia cuba untuk muhasabah diri dia. Macam mana, kenapa dia gagal untuk melakukan perubahan tersebut. Dan akhirnya beliau sedar sebenarnya masalah itu datang daripada diri dia sendiri. Jadi dia perlu ubah diri dia sendiri terlebih dahulu, barulah dia dapat ubah benda-benda lain. Jadi dalam cerita dia di sana, selepas dia ubah diri dia, mungkin kita boleh katakan dia gagal menjadi inspirasi kepada murid dan guru dari sekolah tersebut. Jadi selepas dia ubah diri dia sendiri, barulah dia dapat hasilkan sebuah library yang dia angankan sebelum ni. Walaupun di bawah kulung berdindingkan zinc katanya, tetapi akhirnya daripada intervensi terhadap diri dia sendiri tersebut tadi, dia mampu untuk mencapai visi ataupun sasaran dia untuk sekolah. Selepas adanya library itu, barulah guru-guru pun memberi komitmen dan barulah nampak perubahan dalam sekolah tersebut. Jadi sebenarnya dalam cerita tersebut, walaupun sudah lama, tapi bila saya recall balik, dia sebenarnya ada elemen penyelidikan. Tetapi penyelidikan dia tidak mengikuti proses ataupun tata cara untuk melakukan pendidikan dalam dunia akademia, yang perlu ada mengenal pasti masalah, apa intervensi yang sesuai, apa objektif dia pun untuk melakukan pendidikan tersebut. Jadi dalam cerita kisah benar seorang guru besar ini tadi, jika dia menjalankan aktiviti pendidikan untuk mencapai dia punya proses kepimpinan pendidikan tersebut, rasanya dia boleh memendekkan masa untuk mencapai visi dan misi sekolah tersebut, untuk mengubah landscape pendidikan di sekolah tersebut. Jadi untuk soalan pertama ini, bagi saya dalam kepimpinan pendidikan perlu ada aspek penyelidikan, dan untuk ciri-ciri pendidikan yang baik bagi kepimpinan adalah perlu juga mengikuti proses yang dipanggil dalam dunia akademia sebagai proses untuk menghasilkan aktiviti ataupun research yang berkualiti. Jadi untuk soalan pertama, harap memberi pendapat saya dapat membantu dalam membantu memahami bagaimana pendidikan dalam kepimpinan pendidikan tu perlu ada elemen elemen ataupun proses pendidikan sebenar. Terima kasih atas pencerahan yang telah diberikan oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Safwan. Saya ulas sikit ya, Doktor. Tadi Doktor dari berkaitan tentang soalan
apakah ciri-ciri utama pendidikan berkualiti dalam konteks pendidikan. Tadi yang berusaha doktor ada bagikan kepada dua, dari sudut akademia dan dari sudut kepindahan pendidikan itu sendiri. Kalau dari sudut ke akademia itu, kalau doktor bercerita tadi, perlu melalui proses, maknanya daripada kita kenal itu daripada latar belakang kajian, penyataan masalah, teoretikal yang digunakan. Manakala dari sudut kepimpinan pendidikan pula, biasanya penekanan itu terhadap PLOC lah. Tapi doktor tekankan di sini untuk apakah ciri utama pendidikan berkualiti itu tadi, perlulah melalui proses pendidikan yang seperti doktor tekankan tadi, kita perlu ada problem statement, kita perlu ada objektif dia, kita perlu ada teori dan konseptual dia, barulah pendidikan itu akan menjadi berkualiti. Terima kasih untuk jawapan pertama, pencerahan yang telah diberikan oleh Yang Berusaha Doktor. Doktor, kita masuk pula soalan yang kedua. Bagaimanakah hasil pendidikan dalam kepimpinan pendidikan ini dapat diterjemahkan menjadi amalan yang berkesan, sama ada di peringkat sekolah hinggalah ke peringkat Kementerian Pendidikan itu sendiri. Dipersilakan doktor. Okey. Bagaimanakah kita menterjemahkan hasil pendidikan kepada amalan? Okey. Macam saya sebutkan tadi, dalam proses pendidikan tu, benda first kadang-kadang yang menakutkan penyelidik kalau sambung study semua, bila ditanya apa problem statement. Jadi bila kena tanya problem statement, lepas tu problem statement tidak jelas, itu ini semua. Jadi itu sebenarnya dari mulut ke mulut memberi perasaan gerun kepada pengkaji sebenarnya. Tapi itu adalah benda yang penting. Jika benda itu bukanlah satu masalah dan kita jalankan aktiviti kajian tersebut, maka hasilnya nanti tidak dapat dipraktikkan. Jadi penyataan masalah ataupun research gap yang sering ditanya dalam research proposal tu sebenarnya satu benda yang perlu dan wajib adalah kena ada, kira kalau macam dalam Islam mungkin rukun dia lah, rukun penyelidikan. Sebab ada kata-kata daripada Albert Einstein sendiri yang mengatakan bahawa if we know what it was we were doing, it will not be called as research. Kalau benda yang kita buat, kalau persoalannya pun kita sendiri boleh jawab, itu bukanlah research. Ataupun jika dia tidak berkaitan pun dengan aktiviti ataupun kepimpinan pendidikan, tapi kita tetap lakukannya untuk mungkin suka-suka ataupun just untuk penuhi KPI. Kadang-kadang macam pensyarah, dia ada KPI dia. Ataupun mungkin kita mau apply, kalau saya silap, kalau seorang guru tu untuk apply guru cemerlang, dia perlu ada menjalankan pendidikan, betulkan saya kalau saya salah, Doktor? Ya. Jadi kadang-kadang kita buat sesuatu kajian tu untuk mencapai KPI dan tidak berdasarkan kepada isu ataupun permasalahan sebenar. Jadi bila dapat kajian itu, dia tidak dapat diaplikasikan, tidak dapat diamalkan dalam dunia kepimpinan pendidikan itu sendiri, Doktor. Jadi untuk kita amalkannya ataupun praktikkannya dalam kepimpinan pendidikan yang sebenar, benda first yang kita perlu fikirkan sebelum menjalankan aktiviti pendidikan itu sendiri. Jadi bila prosesnya betul, maka hasilnya nanti boleh dapat diamalkan, Doktor. Terima kasih Dr. Safwan atas pencerahan. Jadi apa yang saya boleh ulas untuk soalan kedua itu tadi, Dr. Safwan tekankan bahawa dalam kita menghasilkan pendidikan itu supaya dapat diterjemahkan menjadi amalan berkesan, sana ada di peringkat sekolah hinggalah ke pendidikan itu sendiri, proses pendidikan itu perlulah betul. Dengan proses betul, maka sudah pastinya
akan menjadi amalan berkesan, sama ada di peringkat institusi seperti sekolah ataupun kira pendidikan itu sendiri. Maknanya kita dapat itu isu atau masalah, daripada situlah nanti kita akan proses dari problem statement, apa objektif yang sepatutnya, apa teori yang sepatutnya, dan hasilnya nanti dapatan itu akan menjawab objektif dan selari dengan tajuk kajian yang kita inginkan. Begitukah yang berusaha doktor? Okey, terima kasih doktor atas pencerahan. Okey, untuk soalan yang berikutnya yang berusaha doktor, apakah indikator kejayaan bagi sesebuah pendidikan yang berkualiti dalam konteks kepimpinan madani? Kita terlebih dahulu perlu fahami, dan rasanya dalam kalangan guru, dalam kalangan pentadbir awam, rasanya prinsip-prinsip madani sebenarnya memang sudah diketahui, yang melibatkan kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Jadi elemen-elemen ini jika diterapkan dalam sebuah penyelidikan, pastinya ia akan mampu untuk meningkatkan lagi kualiti penyelidikan itu sendiri dan sumbangannya terhadap masyarakat. Contohnya kemampanan, bagi untuk mengekalkan sesuatu pencapaian sekolah contohnya di tahap yang tinggi, dan kesejahteraan. Dan kalau macam sekarang ni kita lihat agak mengejutkan bahawa 8,000 pelajar tidak menduduki SPM. Jadi kita kaitkan pula dengan prinsip ihsan. Jadi apa yang pelajar ni nanti akan jadi selepas ini, sedangkan SPM tu adalah kriteria minimum sebagai pekerja. Jadi apakah masa depan diorang nanti? Jika kita aplikasikan prinsip ataupun tunggak madani ini, rasanya dalam sebuah kajian itu pastinya akan menghasilkan dapatan yang berkualiti. Jadi dalam prinsip ni kita juga ada daya cipta yang akan mendorong kepada berlakunya inovasi ataupun kreativiti dalam kalangan penyelidik ataupun peserta kajian itu sendiri. Dan pelaksanaan dia perlu untuk dijalankan mengikut etika, barulah ada elemen hormat dan keyakinan dalam menjalankan pendidikan tersebut. Jadi 6 prinsip ini jika dihayati, ia pasti akan menghasilkan sebuah kajian yang berkualiti. Jadi indikator kajian untuk aspek akademia mungkin dia lebih spesifik. Kita perlu untuk menghasilkan penerbitan, perlu untuk menghadiri persidangan dan sebagainya. Tetapi untuk dalam aspek kepimpinan pendidikan pula, dia perlulah mampu untuk menyelesaikan isu ataupun permasalahan yang dialami oleh organisasi itu sendiri. Contohnya kalau di bilik darjah berkenaan dengan guru itu melakukan pendidikan untuk meningkatkan pencapaian ataupun kefahaman murid tentang mata pelajaran, ataupun mungkin guru yang bermasalah perlu dibantu oleh pentadbir sekolah. Jadi akhirnya nanti pencapaian daripada kajian yang tidak formal dijalankan oleh seseorang itu perlulah dapat memberi kesan yang positif, ataupun sekurang-kurangnya mampu untuk menghuraikan kenapa permasalahan itu terjadi. Jadi dia adalah dua benda yang berbeza dari segi indikatornya, sama ada dari aspek akademia, sama ada KPI-nya tercapai, ataupun secara informal dalam kalangan kepimpinan pendidikan. Kesannya ataupun indikator yang kita boleh lihat adalah mungkin pencapaian organisasi itu sendiri, Doktor. Terima kasih Dr. Safwan, pencerahan tentang indikator kejayaan.
Jadi saya ulas sedikit berkaitan pencerahan yang telah diberikan oleh Yang Berusaha Doktor, yang mana tadi Yang Berusaha Doktor tekankan indikator kejayaan pendidikan berkualiti itu pertama sekali penekanan terhadap madani itu sendiri, dari segi kemapanan, kesejahteraan, dari peringkat sama ada guru atau murid itu sendiri. Ya, kalau kita ambil daripada madani itu sendiri, elemen madani itu sendiri atau rukun madani itu sendiri berkaitan dengan daya cipta, iaitu inovasi. Dan yang kedua pula, doktor tekankan tadi, biasanya indikator kejayaan dari segi akademia, khususnya pensyarah universiti, melalui pembentangan, penerbitan, high index contohnya, yang biasa kalau kita dengar Scopus, ERA, Web of Science itu sendiri. Tapi dalam konteks kepimpinan pendidikan di sekolah itu, bagaimana kepimpinan pendidikan itu dapat menyelesaikan isu. Sebab itu Yang Berusaha Dr. Safwan, kalau di sekolah biasanya yang sekarang diperkasakan, yang diperhebatkan itu adalah kajian tindakan. Dan biasanya kalau di peringkat universiti itu biasanya fundamental research lah, atau basic research, atau dalam Melayunya iaitu kajian asas. Tapi untuk sekolah sekarang ni memang di Kementerian Pendidikan itu sendiri, khususnya guru-guru itu memang digalakkan untuk menghasilkan kajian tindakan. Sebab dari kajian tindakan itu sendiri ada isu dan kita akan intervensikan dia, rawat dia dengan kaedah untuk mengatasi isu tersebut. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Safwan atas pencerahan yang diberikan berkaitan dengan indikator kejayaan. Okey, yang mana Dr. Safwan kupas dari sudut akademia dan kepimpinan pendidikan itu sendiri. Okey, Yang Berusaha Dr. Safwan, kita masuk ke pusingan yang berikutnya. Okey, begini soalannya Dr. Safwan, bagaimanakah konsep kepimpinan madani mempengaruhi fokus dan keutamaan dalam agenda pendidikan kepimpinan pendidikan? Dipersilakan Yang Berusaha Doktor. Okay. Bagaimana fokus, bagaimana konsep kepimpinan madani mempengaruhi fokus dan keutamaan dalam agenda pendidikan kepimpinan pendidikan? Okey. Kebanyakan sebenarnya pada pendidik-pendidik muda ataupun pendidik baru, mereka sebenarnya terlalu eager untuk menghasilkan kajian. Jadi yang berimpak. Jadi untuk menghasilkan kajian yang berimpak ni, selalunya mereka akan cuba dapatkan topik-topik kajian ataupun permasalahan yang besar. Jadi bila buat laksanakan benda-benda tersebut yang besar, yang mempunyai KPI ataupun impak yang tinggi, selalunya dia tahap aras kesukaran dia ataupun dalam kata pasarnya adalah sebagai menyelesaikan masalah dunia. Jadi kalau kita perhalusi sebenarnya melalui prinsip-prinsip madani, kita ada kesejahteraan, kita ada daya inovasi, kita ada kemampanan, dan boleh diperhalusi dijalankan melalui hormat, ihsan dan keyakinan. Fokus ataupun skop kajian tersebut sebenarnya boleh dikategorikan kepada 3, iaitu kesejahteraan, kemampanan dan inovasi. Dan cara pemilihan bagi saya sebenarnya adalah dia terpulang ataupun tertakluk kepada populasi ataupun organisasi itu sendiri. Tidak perlu untuk tackle ke semua prinsip-prinsip ini, kesejahteraan, kemampanan dan daya cipta. Dia bergantung kepada institusi itu sendiri. Sebagai contoh, sebuah sekolah yang sudah pun cemerlang beberapa tahun, dia perlu untuk memfokuskan kepada kemampanan. Macam mana dia perlu mengekalkan
kejayaan ataupun prestasi sekolah tersebut. Manakala mungkin di sekolah luar bandar yang mempunyai kadar keciciran yang tinggi, mempunyai pelajar yang tidak mengambil SPM yang ramai, jadi itu mungkin kita boleh fikirkan berkaitan dengan fokuskan lebih kepada kesejahteraan ataupun nilai ihsan itu sendiri dalam prinsip madani. Manakala mungkin sekolah-sekolah yang berasaskan TVET ataupun sekolah yang sudah berjaya mungkin boleh memfokuskan kepada prinsip daya cipta itu sendiri untuk lebih berinovasi, lebih berkreativiti. Jadi untuk menjawab persoalan ini rasanya dia tidak ada jawapan yang spesifik perlu untuk memfokuskan kepada kesemua prinsip kepimpinan madani ini, tetapi dia tertakluk ataupun bergantung kepada populasi ataupun masalah yang dihadapi oleh organisasi itu sendiri, Doktor. Terima kasih Yang Berusaha Doktor atas pencerahan. Saya tertarik dengan perkataan eager yang Berusaha Doktor. Doktor katakan tadi pendidik muda eager untuk menghasilkan pendidikan. Maksudnya doktor di sini dan apabila kita kaitkan pula dengan sepatutnya bergantung pada populasi, apa yang perlu kita kaji, tetapi apabila doktor katakan tadi tentang eager itu maknanya apabila eager, terlalu eager, jadi maksudnya penghasilan pendidikan itu sendiri adakah orang kata menjadi prioriti keutamaan ataupun sekadar untuk bilangan saja. Pendapat doktor bagaimana? Okey, untuk pendidik muda yang terlalu eager ni, sebab kadang-kadang kalau macam rasanya setiap siapa yang sudah ambil degree rasanya mereka akan melalui ataupun mengambil kursus PSMP contohnya dalam yang guru ataupun dalam program lain mungkin dia ada final year project. Jadi bila kita bagi kajian ataupun minta pelajar ataupun golongan ini untuk memberi ataupun mencari topik kajian, mereka tend untuk mencari kajian-kajian yang besar. Begitu juga dengan aspek dalam aspek kepimpinan pendidikan. Yang mereka ingin melakukan pendidikan ataupun required untuk melakukan satu action research contohnya. Jadi mereka cuba untuk mencari satu permasalahan yang besar untuk diselesaikan. Contoh macam cerita yang saya berikan tadi, seorang guru besar tadi, dia cuba untuk ubah sekolah terlebih dahulu, sedangkan masalahnya adalah diri dia sendiri sebagai pentadbir sekolah. Jadi untuk perkataan eager yang saya maksudkan tadi itu adalah mereka cuba untuk mengubah sesuatu yang besar, contohnya sekolah. Tetapi sebenarnya masalah kecil-kecil yang boleh menyumbangkan kepada yang membantutkan pencapaian sekolah ataupun organisasi tersebut perlu ditackle terlebih dahulu untuk mencapai pencapaian ataupun untuk menjalankan untuk mencapai visi ataupun misi yang lebih besar. Jadi sama ada kualiti ataupun kuantiti yang dimaksudkan, rasanya saya lebih pilih kepada kualiti kajian itu sendiri. Sebab kuantiti pendidikan jika banyak tapi tidak diaplikasikan, tidak diamalkan sebelum kita bincangkan tadi, ia tidak bermakna juga. Okey, terima kasih pencerahan. Jadi maknanya seperti yang diterangkan oleh Yang Berusaha Doktor berkaitan tentang eager ni, khususnya kalau kita tengok tajuk itu sendiri, bagaimana konsep kepimpinan madani mengambil fokus dan utama dalam ajar pendidikan, kepimpinan pendidikan, apa yang perlu sebenarnya kita perlu fokus dulu pada isu kecil sebenarnya, sebab daripada isu kecil itulah sebenarnya dia akan dapat selesaikan isu yang besar. Jadi dalam konteks ini dari sudut kepimpinan pendidikan itu sendiri, wajar seharusnya
kita fokus pada isu-isu yang kecil, dan sebab daripada isu kecil itulah yang pastinya insya-Allah dapat menyelesaikan isu besar. Mungkin terjadi di organisasi tempat di mana-mana kita berkhidmat lah. Begitu kan Yang Berusaha Doktor? Betul. Okey, terima kasih atas pencerahan Yang Berusaha Doktor. Kita masuk ke soalan berikutnya. Bagaimanakah pendidikan dapat menyumbang terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan nilai-nilai madani seperti kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan juga ihsan dalam konteks kepimpinan pendidikan? Bagaimanakah pendidikan dapat menyumbang terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan nilai madani ini dalam konteks kepimpinan pendidikan? Dipersilakan Yang Berusaha Doktor. Terima kasih, Doktor. Seperti yang saya huraikan tadi, dalam penyelidikan ni dia perlu ada prosedur dia, dari pengenalan kepada penyataan masalah, objektif, skop kajian, dan kita jalankan sedikit kajian, cari rujukan, literature review, pandangan daripada orang luar, dan barulah kita dapat hasilkan metodologi tersebut. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak ikut selalunya lah, kalau kita tidak ikut prosedur ataupun kita ikut framework yang kat penyelidikan sebenar, kita lebih suka untuk semua ni macam buat apa mau ambil, mau buat memang tidak perlu dibukukan, tidak perlu didokumentasikan, tetapi kadang-kadang kita lebih suka untuk cuba dan tengok kesannya tidak berjaya lagi, kita ubah lagi sampailah kita dapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi prosedur penyelidikan ni sebenarnya kadang-kadang bila kita abaikan, yang kita tidak fahami, dia gagal untuk menghasilkan pendidikan yang sebenar, pendidikan yang berkualiti. Dan begitu juga dengan perkara-perkara kecil yang lain. Jadi kalau kita tidak buat, sebenarnya secara abstrak kita mungkin tidak faham tentang apa yang kita ingin lakukan. Contohnya kenapa kita perlu untuk dapatkan 10 rujukan, sekurang-kurangnya 12 rujukan, dan perlu rujukan tersebut perlu 5 hingga 10 tahun ke belakang ataupun yang terbaharu. Jadi mungkin kita rasa macam benda tu nampak seperti remeh, tapi sebenarnya dia memberikan kesan yang tinggi. Saya tertarik juga untuk mengkongsikan cerita tentang PLKN. PLKN semacam program latihan khidmat negara ni minggu lepas baru dilancarkan semula, PLKN 3.0. Jadi dalam PLKN ni pelatih diarahkan untuk bangun awal, dan seawal jam 6 pagi perlu terpacak di padang kawat untuk melakukan kawat. Kalau difikirkan semula, apa dia punya rasionalnya untuk terpacak jam 6 pagi menyanyikan lagu negaraku, lepas tu ikut arahan kiri kanan kiri, pusing depan belakang, baru pergi sarapan. Jadi bila saya bertanya dengan trainer ataupun jurulatih di PLKM tu, itu sebenarnya rutin ataupun ruji bagi seorang tentera. Dia untuk supaya orang tersebut, pelatih itu, dia akan rasa boleh menerima arahan ataupun ada semangat kesepaduan dalam kalangan mereka. Begitu juga dengan benda-benda kecil lain. Contohnya kalau macam dalam solat gitu, kita dilarang ataupun makruh hukumnya untuk kita menutup mata semasa solat. Kadang-kadang kita fikir, kenapa perlu tidak boleh tutup mata? Tapi sebenarnya kalau ditengok dalam aspek sains, bila kita tutup mata, kita mengurangkan salah satu daripada keperluan untuk badan kita seimbangkan, balance kan.
keseimbangan badan dalam pergerakan, contohnya dalam pergerakan dari duduk, bangun itu sebenarnya akan mempengaruhi keseimbangan badan. Jadi bila kita tutup mata, kita punya sense untuk mengekalkan posture ataupun kedudukan yang sebenar masa solat tersebut akan terganggu. Jadi benda-benda ni benda kecil, kadang-kadang bila kita tidak, kalau kita pandang remeh dan kita tidak fahami, kita gagal untuk faham nilai sebenarnya kalau kita tidak buat. Jadi untuk bagaimana pendidikan dapat menyumbang terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan nilai-nilai madani ni, seperti hormat, keyakinan dan ihsan. Hormat contohnya, kita dalam pendidikan tu kita perlu dapatkan konsen, contoh daripada ibu bapa ataupun peserta kajian itu sendiri. Dan keyakinan kita dapatkan ethics approval, etika, ataupun kita dapat validasi daripada pakar untuk instrumen kita dan ataupun intervensi kita. Dan ihsan, sama ada kita fokuskan ataupun tidak kepada masalah sebenar yang dihadapi oleh golongan tersebut. Jadi kalau kita tidak menjalankan pendidikan ini dengan telus, dengan prosedur yang betul, kita sebenarnya gagal ataupun sukar untuk memahami prinsip-prinsip madani itu sendiri. Terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas pencerahan berkaitan bagaimana pendidikan dapat menyumbang terhadap pemahaman lebih mendalam tentang pelaksanaan nilai madani dalam konteks kebinaan pendidikan. Saya tertarik dengan ada perkataan yang telah diutarakan, perkataan metodologi yang telah diutarakan oleh Yang Berusaha Doktor. Seperti Yang Berusaha Doktor katakan tadi, untuk pemahaman yang lebih mendalam, kita perlu faham metodologi. Jadi sebenarnya dalam kajian itu sini, mulai pembacaan yang telah saya buat sebelum ni, sebelum kita masuk sebenarnya dalam kajian metodologi itu, kita perlu faham ontologi dengan epistemologi. Baru selepas kita faham kedua-duanya, barulah kita masuk metodologi. Bukankah begitu Yang Berusaha Doktor? Betul, sebab itu kita perlu jalankan kajian kepustakaan, betul. Semua variable. Betul. Yang kita jalankan. Betul Doktor. Jadi dalam metodologi itu sendiri kita perlu faham reka bentuk dia, apa pendekatan yang digunakan, apa kaedah yang digunakan, populasi dan sampling yang digunakan. Sebab ialah kalau kita bercerita tentang madani itu sendiri, berkaitan tentang hormat itu sendiri, jadi sampel kita itu sendiri. Jadi apabila kita membuat kajian, kita berhadapan dengan kita punya informan itu sendiri. Jadi nilai madani itu perlu ada, iaitu hormat itu sendiri. Betul kan Doktor? Betul. Betul. Jadi terima kasih Doktor atas pencerahan berkaitan soalan bagaimana pendidikan dapat menyumbang terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan nilai madani dalam konteks sembilan pendidikan. Yang Berusaha Doktor, mungkin kita mungkin ada soalan dalam talian ya Doktor. Jadi mungkin saya boleh bacakan Doktor? Boleh. Doktor, ini soalan daripada luar negara, daripada Tuan Ahmad Bayu Aryawan daripada Fakulti Penternakan Universiti Halu Olio, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Jadi begini Yang Berusaha Doktor ya. Soalan daripada dalam talian ni, beliau bertanya, bagaimana fasilitas kepimpinan yang objektif dan terarah dapat berfungsi untuk koalisi pengembaraan pembelajaran sehingga mudah menciptakan produktifnya minat dan kompetensi peserta didik secara mandiri. Kalau saya itu dalam bahasa Indonesia, saya terjemahkan dalam bahasa Malaysia ya. Yang Berusaha Doktor.
Jadi ini dengan bantuan Google Translate lah. Dalam bahasa Malaysianya, bagaimanakah kepimpinan yang objektif dan terarah berfungsi untuk pengajaran dan pembelajaran supaya mudah untuk mewujudkan minat dan kecekapan pelajar yang produktif dan boleh berdikari. Saya ulang sekali Yang Besar Doktor ya. Bagaimanakah kepimpinan yang objektif dan terarah berfungsi untuk pengajaran dan pembelajaran supaya mudah untuk mewujudkan minat dan kecekapan pelajar yang produktif dan boleh berdikari. Dipersilakan Yang Besar Doktor. Okey, bagaimana Kepimpinan yang objektif objektif dan terarah. Okey, Ya, untuk kepimpinan objektif yang kepimpinan objektif dan terarah dalam sebuah organisasi tersebut, yang kebanyakannya semuanya sebenarnya sudah ada ditetapkan visi dan misinya. Tetapi malangnya jika kita tanya ahli dalam organisasi itu, kebanyakannya sebenarnya kurang faham. Malah ada yang tidak tahu pun apa itu visi dan misi yang ditetapkan oleh organisasi itu sendiri. Jadi untuk kita membantu, contohnya kalau macam UMS bertekad cemerlang untuk visinya adalah untuk menyediakan facilities ataupun menjadi penyedia kepada pendidikan tinggi yang bertaraf world class. Jadi fasiliti yang disediakan perlulah world class juga. Perlu ada menggunakan teknologi-teknologi yang terkini. Jika tidak ada fasiliti, jika tidak ada kemudahan yang boleh mendorong kepada visi dan misi tersebut, pastinya keinginan pelajar, jangankan untuk menjadi world class graduate, masuk ke UMS pun kadang-kadang akan menjadi masalah. Contoh macam sekarang ni ada masalah, mungkin masalah air. Jadi itu jadi benda-benda yang walaupun dalam luar kawalan pengurusan universiti, sebab itu adalah dari agensi lain yang perlu selesaikan masalah tersebut, tapi itu sebenarnya akan memberi impak negatif kepada UMS dan persepsi awam terhadap UMS itu sendiri. Jadi berhubungan kepada soalan yang diutarakan tadi, kepimpinan itu sendiri sepatutnya perlu menyediakan apa-apa keperluan pelajar untuk lebih mendorong mereka untuk lebih minat kepada pelajaran itu sendiri. Contohnya dalam sukan, mata pelajaran sukan. Kalau macam di Malaysia, surprisingly ada 2,000 sekolah tidak ada padang. Lebih kurang 2,000 sekolah tidak ada padang. Jadi dengan tiadanya fasilitis padang ini, macam mana kita memupuk minat pelajar tu dalam subjek PJ, ataupun macam mana kita mendorong mereka untuk mengamalkan gaya hidup sihat itu sendiri. Jadi begitu juga dengan subjek-subjek lain, contohnya sejarah. Jadi kalau kita just rely on penceritaan sahaja, tapi kita tidak ada facilities, contoh macam lab ataupun kemudahan mungkin seperti Google Chromebook untuk membantu mereka mengeksplorasi teknologi yang ada untuk lebih memahami pendidikan sejarah itu sendiri, rasanya minat terhadap mata pelajaran itu pasti akan kurang. Jadi kepimpinan ataupun pentadbiran sekolah sepatutnya perlu memikirkan tentang facilities juga, ataupun kemudahan ataupun kelonggaran kepada guru-guru untuk lebih berinovasi dalam mencapai ataupun dalam memupuk minat pelajar itu sendiri, Doktor. Okey. Terima kasih atas pencerahan yang diberikan Yang Besar Dr. Musafwan, dan kita harap Bapak Ahmad Bayu Aryawan daripada Fakulti Peternakan Universiti Halu
Holyo Kendari Sulawesi Tenggara Indonesia berpuas hati dengan jawapan atau pencerahan yang telah diberikan oleh yang berusaha Dr. Muhammad Safwan bin Samsir, Timbalan Dekan Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan Universiti Malaysia Sabah. Yang berusaha doktor, kita teruskan lagi soalan seterusnya, sesi seterusnya. Apakah cabaran utama yang dihadapi oleh penyelidik dalam menjalankan pendidikan berkualiti dalam bidang kepimpinan pendidikan? Cabaran utama yang dihadapi oleh pendidik itu sendiri. Dipersilakan yang berusaha doktor. Dalam dunia penyelidikan. Sebenarnya kalau ditanya kepada orang lain, mungkin ada yang berpendapat bahawa mungkin cabarannya dari segi kewangan, dari segi masa, dari segi birokrasi. Tetapi secara peribadinya, saya berpendapat bahawa cabaran utama untuk sebagai pendidikan dalam melakukan pendidikan adalah prejudis, sikap prejudis masyarakat terhadap pendidikan itu sendiri. Saya tidak salahkan sikap prejudis ini sebab ini mungkin sebelum ni kesedaran tentang prosedur pendidikan sebenar mungkin kurang. Jadi apa yang dilabelkan kepada penyelidik ni adalah dalam aspek tikus makmal. Jadi kalau kita membuat satu intervensi ataupun bereksperimen untuk melakukan penyelidikan, kadang-kadang macam, oh ni diorang jadi tikus makmal, ni dia cuba-cuba je tu. Jadi itu semua memang sebelum ni mungkin ada orang sebelum ni yang pernah melakukan kajian secara suka-suka tanpa mengikut prosedur, tanpa merujuk kepada mungkin dapatan kajian sebelum ni ataupun merujuk kepada pakar dalam bidang tersebut. Jadi just cuba jaya, cuba. Jadi dan bila gagal itu memberikan satu sikap tanggapan negatif ataupun prejudis dalam penyelidikan. Jadi bila kita ingin melakukan sesuatu pendidikan, kadang-kadang orang akan beranggapan bahawa kita hanya bereksperimentasi, kita buat sesuatu ikut suka hati kita. Dan orang pun beranggapan bahawa kesian orang jadi peserta tu, jadi tikus makmal. Kalau tidak berjaya, kena buang ataupun apa-apa dapatan ataupun nilai-nilai negatif tu sentiasa ada orang cakap dalam kajian tersebut. Sedangkan sebenarnya dan sepatutnya apa yang dijalankan adalah apa yang intervensi yang diambil tu adalah berdasarkan kepada kajian-kajian lepas ataupun saranan daripada pakar untuk melakukan aktiviti tersebut. Tapi jika apa yang telah dijalankan sebelum ni tanpa mengikuti saranan daripada pakar ataupun dapat pendapat daripada orang lain yang lebih berpengalaman dalam aspek kepimpinan pendidikan ini akan menambahkan lagi masalah prejudis dalam masyarakat kita. Jadi bagi saya tiada masa untuk melakukan kajian, tiada kewangan, tiada bajet untuk melakukan aktiviti pendidikan ini sebenarnya bukan masalah utama. Mungkin kita boleh kecilkan skop kajian ataupun kita hanya fokuskan kepada intervensi yang tidak memerlukan masa yang lama. Jadi itu bukanlah masalah utama. Masalah utama itu adalah bagi saya adalah prejudis. Kadang-kadang kalau guru itu sendiri ingin melakukan eksperimen, bereksperimentasi dalam pendidikannya, perlu melalui guru besar dulu ataupun pengetua ataupun tadbir sekolah. Perlu melalui kelulusan daripada IRAS dan sebagainya. Jadi kalau dia tidak mengikuti prosedur yang tetap, yang betul, dia akan menambahkan lagi tanggapan negatif ataupun prejudis terhadap aktiviti penyelidikan ini. Jadi itu adalah bagi saya cabaran utama sebagai seorang penyelidik. Okey, terima kasih kepada yang berusaha doktor atas pencerahan
berkaitan dengan cabaran utama yang dihadapi oleh pendidik. Saya tertarik dengan dua perkataan yang telah dinyatakan oleh Yang Berusaha Doktor berkaitan tentang masa dan wang. Seperti yang doktor perkatakan tadi, ini bukanlah cabaran utama. Berkaitan wang dan masa itu sendiri bukanlah cabaran utama penyidik. Sedangkan kalau dalam kita buat kajian itu doktor sendiri, memang ada setengah penilai katakan di batasan kajian, jangan letakkan masa dan wang itu sebagai batasan kajian. Sebab dia kata, kalau awak tahu sudah itu sebagai batasan kajian awak, kenapa awak nak kaji benda tu? Jadi saya relatedkan dengan cabaran utama yang telah dijelaskan oleh Yang Berusaha Doktor tadi. Wang dan masa itu bukanlah sebagai cabaran utama yang dihadapi oleh pendidik. Maknanya ada faktor-faktor lain sebenarnya dalam cabaran utama itu sendiri. Terima kasih Yang Berusaha Doktor atas pencerahan. Kita seterusnya masuk ke soalan berikutnya doktor. Bagaimana teknologi dan big data dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualiti dan impak pendidikan dalam kepimpinan pendidikan? Bersilakan Yang Berusaha Doktor. Okey, satu soalan yang baik Dato'. Teknologi dan big data. Kalau Sering dengar bermula sedekat yang lalu tentang big data dia boleh dimanipulasi. Siapa yang ada big data ni dia boleh menang dalam sesuatu pertandingan ataupun perang pun orang akan ambil data daripada big data ini. Tapi sebenarnya dengan adanya teknologi sekarang yang kita panggil sebagai AI, ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya, sebenarnya kita ada akses yang lebih mudah pada big data. Big data ni adalah satu data volume yang banyak dan kita boleh akses, tapi kita tidak ada kemahiran ataupun tools untuk extract big data tersebut. Tetapi dengan adanya teknologi yang ada sekarang ni, kita ada ChatGPT. Cuma mungkin ChatGPT dia punya data yang diambil mungkin agak absolute ataupun tidak yang terkini berbanding dengan mungkin ada AI yang lain. Tapi teknologi ini sebenarnya boleh membantu untuk kita menjalankan aktiviti penyelidikan itu sendiri. Analoginya seperti kita pergi ke shopping mall ataupun pergi ke satu hypermall ataupun kedai yang besar. Jadi kita masuk kedai, ada pembantu ataupun penjual yang akan tanya, cari apa? Mau beli apa? Jadi kita bagi tahu dan dia akan lead kepada barang tersebut. Kalau kita tanya, ni barang untuk apa kita mau cari untuk contohnya untuk masak, mau cari kadang-kadang kalau macam masalah lelaki ni kena suruh beli mi udang, cap udang. Tapi bila kita pergi tengok cap udang tu semua gambar udang, mi semua gambar udang. Jadi kita tahu udang yang ada satu ke, dua ke, tiga ke, jadi kita tidak tahu. Cuma kalau kita ada pembantu, dia akan lebih memudahkan. Jadi begitu juga dengan teknologi dengan big data ni. Kalau kita dapat gunakan AI, kita dapat gunakan teknologi yang ada. Dan AI sebenarnya dia lebih, kalau macam ChatGPT dia memang bukanlah big data. Cuma dia dapat extract data-data yang banyak daripada web ataupun media sosial itu sendiri. Dan mungkin statistik-statistik daripada web-web atau jabatan-jabatan yang ada di Malaysia dan seluruh negara khasnya. Jadi bagaimana teknologi big data dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kualiti dan impak pendidikan? Kita boleh dengan mudahnya kita tanya ChatGPT apa intervensi yang sesuai. Jadi dia boleh cadangkan dan kita boleh minta rujukan. Cuma dalam AI ini kadang-kadang kita perlu berhati-hatilah. Kadang-kadang dia bagi rujukan tapi bila kita buka rujukan tu tidak ada dalam data sebenar. Jadi teknologi ni perlu digunakan secara satu berhemah lah untuk dapatkan kajian pendidikan yang berimpak ataupun yang lebih bermanfaat kepada masyarakat terutamanya.
Ya, Terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas pencerahan yang diberikan. Jadi saya tertarik dengan apa yang perkatakan oleh Yang Berusaha Doktor itu sendiri tadi berkaitan dengan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan lah. Jadi seperti yang doktor katakan tadi, pastikan apa yang kita peroleh daripada AI itu memberi manfaat. Maknanya di sini apa yang kita dapat itu kalau boleh ditapis dahulu supaya dia punya kesahihan, iaitu kalau dalam kajian kita panggil kesahihan dan kebolehpercayaan Yang Berusaha Doktor, betul-betul berkualiti. Terima kasih Yang Berusaha Doktor atas pencerahan. Soalan berikutnya seterusnya doktor pula, apakah peluang kerjasama pendidikan sama ada di peringkat nasional, kebangsaan atau antarabangsa yang dapat diteroka untuk memajukan bidang kepimpinan pendidikan khususnya di negara kita? Dipersilakan doktor. Sememangnya itu salah satu hasrat daripada Menteri Yang Berhormat Menteri Pendidikan itu sendiri. Dia tidak ingin kajian yang dijalankan oleh ahli penyelidik di universiti ataupun pengajian tinggi ini hanya di atas kertas, tidak dipraktikkan ataupun tidak bermanfaat kepada masyarakat. Jadi peluang terutama dalam sektor pendidikan, terutamanya dalam aktiviti pendidikan bersama dengan Institut Pengajian Tinggi ini sangat besar. Malah kalau macam jangankan UMS, universiti yang berada di Semenanjung Malaysia pun ada yang datang ke Sabah untuk melakukan aktiviti pendidikan luar bandar. Jadi kalau macam di UMS, di Universiti Malaysia Sabah, kita ada unit dan mungkin unit yang akan lebih fokus kepada pendidikan luar bandar. Kita juga ada aktiviti-aktiviti inovasi yang boleh kita collaborate bersama dengan sekolah khasnya untuk meningkatkan aktiviti penyelidikan dan inovasi khasnya untuk meningkatkan daya cipta ataupun pencapaian murid itu sendiri. Jadi di peringkat universiti, di peringkat pengajian tinggi, keperluan untuk membantu masyarakat, untuk menyumbang kepada masyarakat itu sebenarnya sentiasa ada, dan itu sebenarnya satu bukan sahaja KPI, tetapi itu juga sebenarnya satu benda yang harus ada dan dipraktikkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, bukan sahaja untuk mendapatkan penerbitan ataupun menghadiri conference khasnya, tapi sumbangan kepada masyarakat itu sebenarnya yang lebih diutamakan. Ini untuk melakukan aktiviti bersama pengajian tinggi, kolaborasi di antara pendidik, guru-guru dan universiti itu sebenarnya sangat digalakkan, sangat diperlukan sebenarnya. Terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas pencerahan berkaitan peluang-peluang kerjasama pendidikan sama ada peringkat nasional atau antarabangsa lah yang kita dapat teroka untuk memajukan bidang pendidikan ini khususnya di negara kita. Yang Berusaha Doktor, sebelum kita masuk kepada soalan yang terakhir, saya ada satu doktor dalam talian ini daripada pensyarah IB Cawangan Sabah lah. Dia ingin kita balik kepada yang berkaitan teknologi itu sendiri doktor, berkaitan dengan AI. Jadi dia minta apakah saran Yang Berusaha Doktor lah. Jadi soalannya macam ini Yang Berusaha Doktor, apakah saran-saranan dan nasihat doktor kepada pemimpin atau pentadbir sekolah yang berminat untuk menjalankan pendidikan dalam bidang kepimpinan dengan menggunakan AI dalam memudahkan pelaksanaan pendidikan tersebut? Saya ulang balik Yang Berusaha Doktor ya. Apakah saranan dan nasihat doktor kepada pemimpin atau pentadbir sekolah yang berminat untuk menjalankan pendidikan dalam bidang kepimpinan dengan menggunakan AI dalam memudahkan pelaksanaan pendidikan tersebut?
Dipersilakan Yang Berusaha Doktor. Okey. Soalan yang baik. Penggunaan AI ni sebenarnya sangat digalakkan juga sebenarnya untuk memudahkan kita mendapatkan bahan-bahan, rujukan dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang perlu diingat bahawa AI ini adalah robot. Dia kurang elemen-elemen kemanusiaan. Jadi kalau kita kaitkan dengan elemen madani itu sendiri, kesejahteraan, nilai ihsan, hormat, keyakinan. Jadi kadang-kadang AI ini dia gagal untuk berfikir ataupun memperhalusi permasalahan yang sebenar. Sebab dia adalah robot, dia bukan human. Jadi kalau kita berpandukan sahaja pada saranan AI itu, contohnya kita ingin membantu guru yang bermasalah. AI tidak tahu masalahnya. Cuma kita mungkin boleh tahu apa intervensi yang sesuai. Jadi kalau kita tanya AI tidak kenal pun siapa guru tu. Walaupun mungkin kalau kita tulis di ChatGPT sekarang ni siapakah Dr. Ghazali Sulaiman, rasanya akan keluar. Tulis saya adalah Syarah Kanan IAB. Tapi apa masalah sebenar yang dialami oleh Dr. Ghazali, mungkin dia tidak tahu apa masalah ataupun keinginan Dr. Ghazali, dia tidak akan tahu. Jadi untuk bereksperimentasi ataupun menggunakan AI, ChatGPT dan sebagainya dalam penyelidikan, terutama dalam kepimpinan pendidikan, kena lebih berpada-pada. Sebab kita sebagai pemimpin, kita deal with human, sedangkan yang kita ingin dapat bantuan tu sebenarnya daripada robot yang tidak ada nilai-nilai kemanusiaannya kadang-kadang. Jadi untuk dapatkan mungkin prosedur ataupun mungkin saranan kepada intervensi yang kita boleh jalankan, mungkin boleh. Cuma pelaksanaan sebenarnya kita perlu perhalusi dan tidak rely 100% kepada saranan yang diberikan oleh artificial intelligence itu sendiri, Doktor. Okey, terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Muhammad Safwan atas pencerahan berkaitan tentang saran dan nasihat doktor berkaitan AI itu sendiri. Jadi apa yang boleh saya katakan kat sini, nak guna AI seperti yang Berusaha Doktor katakan tadi, perlu berpada-pada. Sebab AI ini adalah robot dan dia bukannya manusia, dan AI itu sendiri tidak punya jiwa dan juga perasaan. Terima kasih Yang Berusaha Doktor atas pencerahan dan kita harapkan pensyarah IAB Chong Sabah yang mengajukan soalan ini berpuas hati tentang jawapan yang telah diberikan oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Safwan. Yang Berusaha Doktor, kita telah pun masuk kepada soalan terakhir pada webinar pada hari ini, kali ini. Jadi soalan terakhir Yang Berusaha Doktor ya. Apakah peranan terutamanya institusi pendidikan tinggi dan badan pendidikan dalam mempromosikan dan menyokong pendidikan berkualiti dalam kepimpinan pendidikan? Dipersilakan Yang Berusaha Doktor. Okey. Terima kasih. Peranan institusi pengajian tinggi. Jika kalau kita tengok, institusi pengajian tinggi ini sebenarnya dia juga sama seperti guru, mengajar. Cuma perbezaannya di antara guru dengan pensyarah, guru adalah mengajar benda yang ada, yang sudah well established. Sedangkan pensyarah ataupun penyelidik, dia cuba untuk mencari kefahaman ataupun satu idea ataupun konsep yang baru yang kelaknya nanti jika boleh diketengahkan untuk menjadikan bahan kepada guru. Jadi fungsi ataupun peranan utama terutama penyelidik ataupun pensyarah di IPT sebenarnya lebih kepada aktiviti research penyelidikan. Di hasilnya ni nanti akan boleh bukan sahaja menyumbang kepada new knowledge, tapi juga mungkin boleh dijadikan sebagai panduan kepada policy maker untuk melakukan sesuatu dasar ataupun
menjalankan satu dasar-dasar baharu. Selain itu juga peranan utama dalam pendidikan ini mungkin yang saya boleh kongsikan di sini adalah aktiviti-aktiviti seperti persidangan. Jadi jemputan persidangan ni selalunya akan diberikan pada guru-guru. Dan tanya juga untuk IAB yang akan berkolaborasi dengan UMS untuk mengadakan International Conference on Rural Indigenous Digital Education Communities 2025. Mungkin dalam kesempatan ini saya boleh promosikan aktiviti persidangan ini yang mungkin yang akan dilangsungkan pada 23 hingga 24 September ya. Jadi ini akan menjadi satu wadah untuk media ataupun medium untuk kita berkongsi apa intervensi yang terbaru ataupun apa inovasi ataupun perkara-perkara baharu yang berlaku dalam dunia pendidikan sekarang ni. Selain itu juga untuk tahun ini juga IPT terutama UMS akan mengadakan persidangan kedua, iaitu persidangan kebangsaan Majlis Dekan IPT. Di sana kita ada juga anjurkan pertandingan inovasi. Jadi ini adalah satu platform di mana guru-guru bukan sahaja dapat melakukan aktiviti pendidikan, tetapi mereka juga boleh mengetengahkan inovasi yang mereka ada. Dan juga ini juga satu medium ataupun cara mereka untuk berkongsi masalah ataupun pendapat mereka juga sebenarnya jika mereka mengambil bahagian dalam persidangan ini. Okey. Terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Musafwan. Untuk pengetahuan Yang Berusaha Doktor juga dalam insya-Allah nanti kolaboratif antara UMS dengan IB Cawangan Sabah berkaitan dengan persidangan antara bangsa tersebut. Selain kita berkaitan dengan pendidikan asas, dia juga ada dua lagi, iaitu kajian tindakan dan juga amalan terbaik insya-Allah. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas pencerahan berkaitan soalan terakhir kita pada pagi ini. Untuk itu doktor, sebagai kesimpulannya, bolehkah doktor rumuskan secara keseluruhan bagaimanakah pendidikan berkualiti ini menjadi teras kepimpinan Madani itu sendiri? Dipersilakan Yang Berusaha Doktor. Okey, mungkin saya boleh rumuskan di sini berdasarkan pada tema kita, pendidikan dalam kepimpinan pendidikan berkualiti teras dalam kepimpinan Madani. Nilai atau prinsip Madani itu sendiri perlu diterapkan dalam penyelidikan yang boleh memacu pada kepimpinan pendidikan itu sendiri dalam proses planning, organizing, leading and controlling dalam organisasi itu. Jika ada elemen ataupun prinsip-prinsip Madani ini, pastinya ia akan menyokong visi dan misi sesebuah organisasi itu sendiri. Jadi pemahaman penyelidik ataupun pentadbir sekolah itu sendiri ataupun penjawat awam khasnya dalam prinsip Madani itu sendiri perlu ada untuk kita hasilkan kepimpinan pendidikan yang berkualiti, bukan sahaja dalam bidang penyelidikan, malah dalam usaha untuk mencapai visi dan misi sesebuah organisasi itu sendiri, Doktor. Terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor. Doktor, tadi kita telah buat kesimpulan. Mungkin ada soalan terakhir sebenarnya dari Bapak Ahmad Bayu Aryawan ni. Mungkin doktor boleh bagi pencerahan sedikit sebelum kita tamatkan sesi kita pada pagi ini. Boleh Yang Berusaha Doktor? Boleh. Okey. Ada Bapak Ahmad Bayu Aryawan, saya sudah kami telah terjemahkan kepada bahasa Melayu ya, melalui Google Translate. Bunyinya seperti ini. Izinkan saya memberi maklum balas kepada doktor. Jika SWOT diperlukan dalam menilai idolet yang inovatif, maka apakah pengaruh gaya hidup
dan pemodenan belia dari aspek kejayaan sistem seperti ini. Saya ulang ya, Yang Mulia Doktor. Izinkan saya memberi maklum balas kepada doktor. Jika SWOT diperlukan dalam menilai ideolog yang inovatif, maka apakah pengaruh gaya hidup dan pemodenan belia dari aspek kejayaan sistem seperti ini? Dipersilakan Yang Mulia Doktor. Okey, maafkan saya. Adakah SWOT itu dimaksudkan yang strength, weakness, opportunity and Ya, threat? betul. Betul Okey. Yang Mulia Doktor. SWOT analisis terhadap Dalam menilai ideolog yang inovatif, maka apakah pengaruh gaya hidup dan pemodenan belia dari aspek kejayaan sistem seperti ini? sebenarnya saya masih kurang faham apa edulet. Ideolog lead yang inovatif. Ya, ideolog. Ya, Kementerian Pendidikan. Ya. Okey. SWOT analisis terhadap kepimpinan pendidikan. Yang inovatif. Jadi dia punya soalan, maka apakah pengaruh gaya hidup dan pemodenan belia dari aspek kejayaan sistem seperti ini? Ya. Okey. Ini memang satu analisis yang komprehensif terhadap sesuatu mungkin tindakan ataupun strategi yang boleh diambil untuk mencapai visi dan misi sesebuah organisasi itu. Kita boleh lihat kepada strength, kelebihan, weakness, kelemahan, opportunity dan threat, ancaman, peluang dan ancaman dalam kepimpinan pendidikan tu. Jadi untuk menjawab soalan ini, SWOT analisis ni sebenarnya perlu, memang satu kepentingan untuk dijalankan, terutama dalam sesebuah satu generasi. Lain generasi, lain dia punya orang cakap perangai dia. Jadi kalau macam di Malaysia kita ada Gen Z, Gen Y, Gen X dan sebagainya. Itu juga macam dulu pernah menjadi satu isu di mana ada dibangkitkan isu di mana dalam kalangan guru, jika mereka ingin melakukan PhD ataupun master, dia punya tajuk agak mudah, dikatakan mudah, kerana gaya kepimpinan guru, gaya pengetua terhadap mungkin pencapaian sebuah sekolah dan sebagainya. Tetapi yang tidak difahami sebenarnya adalah setiap generasi, setiap orang, setiap organisasi ada dia punya gaya tersendiri. Dan kajian itu ataupun kita boleh dikaitkan dengan soalan tadi, SWOT analysis tersebut khas kepada populasi atau generasi yang tertentu. Jadi untuk mengambil tindakan intervensi terhadap suatu generasi, memang kita sangat perlukan SWOT analisis tersebut untuk membantu kita mencari intervensi ataupun bereksperimentasi kepada generasi tersebut dengan lebih baik ataupun mendapatkan kesan yang lebih efektif kepada generasi itu sendiri, Doktor. Okey. Terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas pencerahannya. Jadi sekali lagi Majlis mengucapkan terima kasih kepada atas jawapan-jawapan yang diberikan dan juga jawapan peserta dalam talian itu sendiri. Warga maya yang dikasihi, perkongsian panel tadi berkisar tentang pendidikan berkualiti teras kepimpinan madani. Aspek yang cukup penting sebagai panduan kita bersama, terutamanya sebagai pemimpin di sesebuah organisasi pendidikan yang mana selain memimpin sesebuah organisasi adalah digalakkan juga meningkatkan tahap akademik, khususnya dalam bidang pendidikan agar menjadikan sesebuah organisasi itu lebih berkualiti. Nampaknya pertemuan kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya berpantun. Penyelidikan dalam kepimpinan pendidikan menjadi teras pemimpin berwawasan. Pendidikan berkualiti jadi keutamaan, kepimpinan madani jadi ikutan. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri-siri webinar yang akan datang bagi pihak semua yang terlibat.
terutamanya di panel kita yang berusaha, Dr. Muhammad Sabwan bin Samsir, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pendidikan dan Pengajian Sukan Universiti Malaysia Sabah, para peserta webinar yang berada dalam talian, tenaga produksi, pimpinan dan pelaksana IB Cabang Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia, diucapkan ribuan terima kasih. Oleh itu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Terima kasih. Terima kasih Yang Berusaha Dr.